Apa yang trigger tuan-puan untuk rasanya? Apa yang trigger? Yang trigger tuan-puan untuk buat benda ni ialah saya kan tuan-puan, betul tak? Saya yang trigger tuan-puan untuk membuat benda ni. Tapi yang bagi reward tu keluar tuan-puan adalah perasaan yang tuan-puan ada, bayangan yang tuan-puan, image yang tuan-puan wujudkan, bau yang menerpa, suasana yang ada, warna-warna yang tuan-puan lihat, bunyi-bunyi yang tuan-puan dengar. Itu yang menyebabkan tuan-puan dapat reward. Dan itu semua yang tuan-puan yang lalui itulah rutin dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita gunakan model yang kita dah tengok semalam ni. Triggernya apa tuan-puan? Tuan-puan boleh buatlah trigger lain, boleh cari trigger lain, tuan-puan kena fikirkan apa trigger. Tadi trigger saya yang bagi. Tapi proses tu dah ada tuan-puan, rutin tu dah ada, reward tu dah ada. Jadi tuan-puan cari apa trigger dia dan tuan-puan masukkan trigger itu. Boleh tuan-puan ya? Right. Ada orang tanya, tuan-tuan dan puan, dia tak boleh nak bayangkan apa. Okey. Kalau tak boleh nak bayangkan apa, bukan masalah, bukan benda tu satu masalah. Benda tu teknik tak kena. Dia ada masa orang, ada setengah orang dia perlu masa yang lebih lama. Cuba saya minta puan siapa yang tulis tadi ya, puan Syimah ke siapa ya? Puan Syimah ya. Yang tak boleh nak bayangkan. Cuma saya nak minta tuan-puan ya, tuan-tuan dan puan sekali boleh follow benda ni. Ingat tak raya yang baru lepas? Raya yang baru lepas, pagi raya tu tuan-puan pakai baju warna apa? Ingat tak? Baju warna apa tuan-puan pakai? Nah, masa bangun tidur tu tuan-puan buat apa? Dan apa yang tuan-puan lakukan sebelum tuan-puan sarung baju yang tuan-puan pakai tu? Ingat tak baju yang tuan-puan pakai? Warna apa tuan-tuan dan puan? Ingat tak? Puan Syimah, siapa yang tak boleh nak bayangkan tadi, ingat tak? Ingat? So, selepas kita pakai baju tu, pakai baju apa the next thing yang tuan-puan buat? Ingat tak? Makan dulu ke? Buat apa ke? Bersalam-salaman dulu ke? Apa yang tuan-puan buat? Tengok TV ke? Ataupun buka radio untuk dengar takbir raya ke? Apa yang tuan-puan buat? Ingat tak lagi tuan-puan? Selfie. Masyairah selfie dulu kan, benda penting tu kan. Momen-momen indah, dia kata makan dan sebagainya. Okey tuan-puan, the moment bila saya tanya soalan ni, apa yang tuan-puan buat, baju apa tuan-puan pakai, tuan-puan ingat balik, itu menunjukkan bahawa tuan-puan boleh membayangkan benda tuan-puan. So it's within you. Sama dengan apa yang Allah sebutkan tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi dah ada dalam diri tuan-puan, cuma tuan-puan perlu keluarkan saja tuan-tuan dan puan. Right? Jadi siapa yang kata tak boleh nak bayangkan, slowly insya-Allah boleh buat benda tu. Okey tuan-puan, so far so good tuan-puan.